Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada video ini kita akan huraikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pedoman bagi kehidupan kita dan bagi siapa yang ingin mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan juga di hari akhirat. Hadis yang kita akan kongsikan di dalam video ini merupakan hadis yang keempat yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dalam musnadnya daripada Sayyidina Umair Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyertai peperangan Badar. Bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbihi sallallahu alaihi biha 10 salawat." Yang bermaksud, sesiapa dalam kalangan umatku yang berselawat kepadaku dengan satu selawat yang ikhlas daripada hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya dengan 10 selawat. Daripada hadis ini kita dapat rungkaikan satu perkara yang merupakan perkara yang sangat-sangat kita perlukan dalam kehidupan kita, iaitu untuk mendapatkan selawat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana asbab untuk kita mendapatkan selawat tersebut adalah dengan kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya barang siapa yang berselawat ke atasku, iaitu dengan lafaz apa-apa sahaja lafaz selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pendek maupun yang panjang. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu poin yang mungkin kebiasaannya kita tidak pernah mendengarnya daripada hadis yang lain. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syarat mukhlisan, iaitu dengan syarat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Iaitu barang siapa yang berselawat ke atas aku, yang mana selawat tersebut berdasarkan keikhlasan hanya kerana Allah, bukan inginkan kemasyhuran, bukan inginkan jawatan, bukan inginkan harta, tetapi yang menjadi penyebab dan faktor utama dia berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka ganjaran yang akan diperolehi oleh orang yang ikhlas berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya. Bukan sekali selawat, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bahkan Allah akan membalas selawat daripada hamba tersebut sebanyak 10 selawat. 10 kali ganda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata para ulama, makna selawat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah dengar daripada satu hadis kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mi'atur rahmah, iaitu bagi Allah Subhanahu wa taala 100 rahmat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu sahaja rahmat di dunia ini, yang mana dengannya manusia saling cinta mencintai, haiwan saling kasih mengasihani, dengan satu rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyimpan 99 rahmat lagi nanti pada hari akhirat kelak. Kita bayangkan kita diberikan 10 rahmat daripada Allah kerana berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang 10 rahmat tersebut daripada satu rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh disangkalkan lagi bagi orang yang banyak berselawat ke atas Rasulullah, Allah akan berikan rahmat kepadanya, dan rahmat itu berbentuk kemudahan di dalam urusannya, kegembiraan setelah kesedihan, merupakan solusi daripada setiap masalah yang dihadapi, dan begitu banyak sekali bentuk-bentuk rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama juga menyebutkan makna yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas orang yang berselawat ke atas kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya
iaitu mengeluarkan dia daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, dia iaitu Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas kalian wahai manusia, dan juga para malaikat berselawat ke atas kalian wahai manusia. Untuk apa selawat tersebut? Apakah makna selawat tersebut? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Kegelapan maksiat Allah keluarkan dan menyebabkan kita menuju kepada cahaya ketaatan dan kebaikan dan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hadis yang kita ingin huraikan untuk menjadi pedoman dan pembangkit semangat untuk kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mendapatkan anugerah yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa yang mengikut apa yang diberitahu dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya harap semoga hadis yang kita dengarkan ini, yang kita dapatkan manfaat sedikit daripada hadis ini, walaupun begitu banyak manfaat yang boleh kita kupaskan, akan tapi kita harapkan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan satu hari, bukan 2 hari, bahkan setiap hari, bahkan sehingga kita menutup mata berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya harapkan para penonton video ini jangan lupa untuk kongsikan video ini kepada keluarga dan sahabat agar lebih ramai mendapatkan manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.